di sini. Suara kita satu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Kembali semula ke podcast Budak Klang episod yang terbaru. Alright, macam biasa kita punya podcast masih lagi ditajuk oleh Imtiaz KMU, rakan takaful anda. So bagi pendengar, penonton di luar sana yang ingin mencari khidmat nasihat anything related dengan takaful atau insurans, medical card ke, hibah ke, just nak tanya-tanya dulu, boleh contact Imtiaz KMU dekat diorangnya social media, Facebook, TikTok, Instagram, Imtiaz KMU. Ya, memang kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Tak ada orang boleh beli tu. Tak ada tiba-tiba kan. Saya nak beli medical card. Ada lah saya nak beli medical card. Tapi kita akan terangkan dululah. Tapi kalau ada pun macam tu, kita akan tanya soal siasat dia balik. Kan? Siapa kan? Tak, kalau tiba-tiba cakap nak beli kan, kita mesti soalan pertama akan keluar kan. Sakit apa yang dah ada. Yang dah tertik. Mesti ada sakit ni kan. Sakit apa dia ni kan. So sebab sekarang pun tengah viral. Banyak-banyak kes, GL, problem apa semua. So sometimes kita tahu ada masalah dengan agent atau company. Kadang-kadang berkaitan dengan customer juga. Dia banyak sudut. Ada, yes, tak nafi ada salah agent. Betul. Mostly memang lah kita tahu salah agent. Tapi ada juga salah daripada side customer sebab diam, tak bagi tahu perkara sebenar yang ada penyakit. Non-disclosure lah kata orang. Non-disclosure lah. Alright, so how's the long weekend lah. Long weekend. So kita baru habis cuti. Tadi lah cuti panjang. Besar. So 3 hari direct kita cuti. Sabtu, Ahad, Isnin. Yalah, long weekend lah kan. Ya. So, tapi macam mana weekend kali ni? Weekend macam ni aku spend dengan family lah. Aku spend dengan family, aku keluar. Ada aku outstation sekejap, pergi kenduri kahwin. Tak jauh mana. Then aku spend dengan family lah. Tapi cuaca macam mana? Sebab tapi betul lah. Sampai saat kita shoot ni pun aku silap aku pakai sweater ni. Sebab normally memang sejuk. Time-time macam ni sejuk kan? Panas. Sebab aku tak sure. Tiba-tiba nak kata tak ada hujan langsung, tak hujan juga. Aku tak sure tapi adalah kalau hujan sekejap-sekejap semua kan. Ya, betul. Ada hujan sekejap. Tapi dia punya panas membahang tu, memang La Nina. Dia kira hujan tu tak membantu apa lah. Kalau tak hujan pun macam tak ada isu. Aku rasa dia start daripada hari Jumaat. Kalau kau nak tahu dah, aku just cerita lah. Tadi aku ada meeting tau. Tadi aku ada manager meeting lah, Imtiaz manager meeting. Salah seorang kawan kita ni, aku tak cerita dengan kau lagi. Aku saja nak cerita masa recording. Okay. Bagi ada konten. Ada konten lah. Salah seorang kawan kita, kau kenal, tengah-tengah meeting, hidung keluar darah, boy. Ini cerita betul kan? Dia sebut nama tak? Aku memang nak sebut nama. Sebut je. Kan? Hidung darah. Dia tak mengaibkan dia. Dia dekat dengan aku, selang satu aku. Lepas tu ada seorang lagi. Dia lah. Aku cakap, oi, asal sebab darah tu dah dekat baju dia. Cakap, oi, ni apa hal ni? Dia tak perasan lah darah tu menitik ke apa? Dia tak perasan. Ya, betul lah. Kadang-kadang menitik tu kita tak perasan. Tapi siapa tu? Zaim. Zaim. So aku cakap, ni kenapa kan? Lepas tu sebenarnya masa tu aku tengah bercakap, tapi masa tu sebelah aku bos. Kan bos saya cakap, asal hidung kau berdarah? Sebab lepas tu aku cakap, aku pernah mengalami meeting yang sangat tension dalam policy matter ni. Tak pernah lagi berdarah hidung. Yang tadi tu tak adalah teruk sangat. At least paling kuat pun ayatnya berdarah telinga dengar. Berdarah telinga. Tapi ayat dia tak berdarah. Tak berdarah pun. Tapi tadi memang satu kejadian, berdarah sebab panas lah. Panas, ya betul. Aku rasa daripada hari Jumaat membawa sampai ke hari ni lah. Hari ni hari Selasa. Cuaca panas tu memang agak berdenting-denting lah. Dia panas yang sangat panas. Sebab aku dekat rumah Dekat rumah aku buka aircon pun aku panas. Apatah lagi aku yang rumah tak ada aircon. Memang panas.
Aku cakap semalam lah, malam tadi ke malam sebelum tu kan. Cakap kawan aku, kenapa panas sangat ni? Ya, betul. So you all semua yang mendengar ni kan, banyakkan minum air lah. Banyak minum air itulah. Banyak minum air pun penting. Lepas tu kalau kurangkan aktiviti di luar. kalau tak ada betul-betul urgent, bukan tak boleh keluar, tapi jangan terdedah dengan panas lah. Ya. Maksud berjemur. Susah lah kalau jangan jangan berjemur betul-betul tengah panas. Jangan berjemur. Kalau tak ada apa-apa lah, tapi kalau memang tak kau boleh dielakkan seorang ahli yang baru register PLKN mungkin kena. Ya, PLKN pun dah start lah. Ada, aku dengar pagi tadi berita ada 200 orang yang tidak melaporkan diri. Ya, betul lah. 200 lebih orang. So mana-mana adik-adik di luar sana yang tak melaporkan diri, aku tak sure yang ni memang base baru lepas SPM semua lah. Ya. Ke ada yang umur tak ada. So tapi dia ada 2 camp je kali ni Yes. Dia ada di Pekan dengan KL. So Pekan totally tak silap aku semua lelaki dekat yang ikut KL semua perempuan ke apa? KL semua perempuan. Oh, macam tu Kalau aku tak silap sebab dia kata pelatih lelaki melaporkan diri di camp Pekan Pahang dan pelatih perempuan di Kuala Lumpur, Sungai Buloh ke Sungai Besi. Sungai Besi lah, mana ada Sungai Buloh kan. Sungai Buloh tak ada. Sungai Buloh tak ada kan. So tapi aku nak cerita weekend ni lah. So bila panas, aku memang dah looking forward untuk weekend ni sebab bila cuti either hari Jumaat atau hari Senin tu kita rasa macam best sikit lah. Best sikit sebab cuti panjang sikit. Lagi-lagi bila hari Senin tu cuti. Ada sebab kadang-kadang Jumaat tu tak terasa sangat. Tak terasa sebab kadang-kadang kita pun dah pre-holiday lah. Cuti lah. Memang ada kat office. Ada kat office. Tapi Jumaat tu selalunya kita ada santai dan petang kita ada just meeting wrap up apa semua. So aku memang looking forward untuk cuti weekend ni. Aku tak ada plan apa-apa pun. Aku tak ada plan nak holiday ke, tak ada plan nak aktiviti yang aku tetap lah. Cuma aku cakap okey lah, cantik ngam cuti 3 hari ni. Just aku cakap okey, 2 hari maybe aku lepak lah. Keluar lepak apa semua. So Isnin plannya nak ada kat rumah lah sebab Selasa dah nak bekerja. Dan memang aku plan pun Isnin tu nak siapkan video yang tak siap edit lagi. Tapi hari aku nak cerita hari Sabtu tu aku keluar siang. Aku pergi aku ada urusan lah siang tu. So aku cakap panas dia sampai aku pergi ke workshop. Aku workshop kereta siang tu. Normally kalau sebab workshop tu aku dah biasa. So normally kalau dia tengah buat kerja aku akan berborak dengan dia lah. Layan borak dengan dia apa semua. Tapi on that day memang aku terpaksa membiarkan dia buat kerja berserangan lah di luar. Sebab cuaca panas apa semua. Dan bila balik tu kau dah rasa macam, dia rasa macam badan tu tak sedap nak keluar lagi kan. Tapi Sabtu malam tu ada hujan sekejap saja. Dalam pukul 8. Ni nice lah malam hujan pukul 8 maybe boleh drag sampai pukul 10. Just nice untuk tidur ke nak santai malam minggu. So tapi tak terjadi macam tu. Tapi hujan Hujan sekejap. Aku rasa dalam malam tu 45 minit, sejam. Kurang daripada sejam lah hujan dekat Shah Alam. Then dia kalau hujan sekejap lagi lah kita tahu dia punya panas, lepas tu naik bahang lagi kan. Tapi aku nak cerita betul-betul is on the Sunday night sebab Sabtu tu aku dah rugi dengan cuti aku. Aku tak keluar malam tu. Malam minggu yang aku sia-siakan macam tu saja di rumah. Dan aku decide untuk keluar sebab ada few members ajak lepak. So aku cakap takpelah, kita lepak Ahad. Monday pun cuti. It's okay kita nak lepak kan. So aku nak cerita Ahad malam. First tu aku keluar, aku pergi dobi baju. Okay, so rutin ini rutin aku yang normally aku buat hari Sabtu tapi aku terpaksa tolak hari Ahad. Disebabkan sebab tahu Isnin tak kerja. So macam Ahad pun boleh. Dan disebabkan aku tak larat lah hari Sabtu tu siang nak. Yelah memang kita dalam dobi kan. Tapi bahang tu aku cakap dobi pun tak ada aircon. Dobi confirm tak ada aircon. Dia ada kipas je. Lagi dobi panas tau. Sebab dia punya mesin dryer apa semua tu. So memang terasa bahang. Aku pergi Ahad malam. So masa kat dobi tu one thing lah aku notice pun dah lama benda ni terjadi. Baru-baru ni pun aku tengok dekat social media pun dah ada orang utarakan benda ni. Korang kan kalau dekat dobi yang biasa pergi dobi lain diri lah. Aku tak sure kau biasa pergi ke tak. Sekali-sekali macam aku every week itu aku punya weekly routine kan. Boleh tak kalau korang kan
kalau korang idea kau basuh ataupun keringkan baju tu, idea korang tunggu dekat situ ataupun korang set korang punya timing tu. Ya, betul. Okey. Aku tahu. Sebab macam ramai orang menunggu giliran. So maybe orang cakap, takkan aku nak duduk situ buang masa kan. 35 minit kalau basuh around 35 minutes. Takkan nak buang masa 35 minit. Okey, korang boleh pergi mana tapi make sure lah. Set jam lah. Set jam. Aku selalu tengok orang tinggalkan benda tu, dan bila dia dah habis, kita tak sampai hati pula nak keluarkan baju dia. Memang awal-awal dulu aku tak sampai hati. Oh, tapi sekarang ni baru-baru ni pun sebab yang baru-baru ni lah aku dah, sebab aku plannya lepas Dobi tu aku nak pergi lepak lah dengan kawan-kawan. So bila kita pun rushing lah. Aku pun cakap rushing nak lepak apa semua. So bila aku sampai-sampai tu, mesin semua ada baju. Tapi ada 2 mesin aku tengok dah stop berpusing. Ada baju jugalah. Ada baju dalam tu. So aku pun duduk, aku tunggu. Tapi aku tunggu pun tak lama lah. Aku bagi masa dalam almost 10 minit lah. Oh, lama siap. Almost lah, tak sampai. Aku rasa dah 5 minit lebih. Owner baju tu tak datang. So aku decide, sebab dia ada 2. So satu mesin tu tiba-tiba ada seorang customer lain datang. Dia terus keluarkan, dia masukkan baju dia. So aku cakap, orang ni pun boleh buat. Aku pun decide aku buat terus. So itulah aku just nak cakap, dan disebabkan marah yang tengah melanda diri tu, so aku keluarkan baju dia semua. Aku letak baju dia jauh. Aku letak jauh dekat mesin paling ujung. Dan aku masukkan. Dan itulah aku just nak nasihat pun tak, tegur pun tak, tapi lebih kepada teguran lah. Teguran sebab aku tak nak pun pegang korang punya coli ke, korang punya spender ke, korang punya singlet ke. Kalau perempuan kan, kalau lelaki punya boxer, aku tak teringin pun. Aku tak adalah sangap sangat sampai nak pegang korang punya tu kan. Tapi sangat-sangat siang. tak ada. Hashtag bahaya kan. Tapi itulah, kalau korang tak nak orang sentuh barang peribadi kau, korang kena responsible lah. So okey kalau setakat 5 minit korang terlewat tu, is okey. Sebenarnya bagi aku 5 minit tak. Kalau 1-2 minit okey, sebab aku selalu orang yang letak baju dah aku gerak. Aku akan balik rumah. Tapi aku memang set time betul-betul lah. Set time betul-betul. Tapi biasanya seminit 2 minit sebelum dia habis aku dah sampai lah. Sebab aku tak selalu, aku tak sure lah kalau orang yang selalu ni macam mana. Aku sekali-sekali. Last aku pergi Dobi layan diri masa raya. Okey. Aku kalau balik masa tu pack. Kalau balik holiday ataupun raya kan, aku akan pergi lah sebab maksud banyak baju kan sekali kan. So kalau kau lewat, ada sekali masa raya tu memang aku menunggu mesin tu. Mesin tu dah habis, baju ada kat dalam. Aku bukan frequent macam kau dekat Dobi. So aku cakap tak apalah, aku tunggu dia lah kejap. Aku pun tak ada hal masa tu. Tapi berangin lah. Betul. And then datang ada seorang akak tu, dia kata keluarkan je baju dia. Aku cakap aku memang tak sampai hati. Aku memang tak sampai hati. So untuk korang lah kan yang pergi ke Dobi layan diri ni, betul lah macam Nas cakap, set time lah. Set time. Ya, aku tahu duduk situ pun tak ada nak buat apa semua kan. So tapi korang set lah time, dia memang ada time kat situ kan. So aku rasa tak adalah macam apa sangat korang boleh buat dalam masa tempoh menunggu tu. Sebab kalau kata ada benda penting nak kena uruskan apa semua kan. Basuh aku cakap tadi 35 minit. Dan aku tahu kalau korang basuh baju tu pun korang tak adalah macam korang duduk Shah Alam, kau pergi Dobi tu dekat Kelang. Kau mesti pergi ambil radius korang je. Area situ 1 kilo tu paling jauh lah aku rasa kot. So kalau korang balik rumah pun aku rasa korang sempat datang balik apa semua. Aku biasa aku letak baju, aku balik rumah, aku mandi kan. Aku mandi bukan lama pun, 20-25 minit ngang-ngang pakai baju aku pergi terus. Lepas tu tukar dryer pula kan. Biasa macam tu lah. Dryer dalam setengah jam. Dia lebih kurang sejam lah kan, dua-dua tu. Sebab aku personally aku tak pernah basuh dan aku tinggalkan. Aku paling tidak pun lepas basuh aku masuk. Normally lah kalau kita perasan sekarang ni pusat-pusat Dobi ni akan ada kedai mamak
atau kedai makan yang berdekatan tu kan. So normally aku akan, kita lepak lah kat kedai mamak tu, apa semua. Common sense lah, korang kena common sense. Benda ni memang common sense lah. Benda ni memang tak ada belajar kat dalam sekolah ke apa. Janganlah tiba-tiba bila, alhamdulillah setakat ni tak ada orang yang aku tengok mengamuk baju dia kena keluar ke. Tapi janganlah tiba-tiba kalau baju korang tu kena keluar disebabkan korang tunggu lama. Orang kena menunggu korang tu. Korang nak cakap, sentuh barang peribadi saya, respect barang peribadi. Kalau kau nak orang respect barang kau kena respect orang punya time jugalah. Kena respect lah. Kena respect sebab bayar sama. Tapi yang kau keluarkan tu memang dia tak muncul-muncul ke apa? Paling best lepas aku keluarkan tu, aku dah masukkan baju aku dan aku tunggulah, aku tak pergi lepak kedai mamak sebab lepas tu memang nak pergi lepak. Sambil aku main phone, aku nampak ada orang datang, dia jenguk dekat mesin tu. So dia macam dah pelik lah, kenapa ada pakaian lelaki yang banyak dalam ni kan. Perempuan tu. Memang baju perempuan. Memang baju perempuan tapi campur, aku rasa, aku tak tahulah, ada t-shirt, lelaki perempuan lebih kurang sama je kan. So ada perempuan datang, dia macam pelik tengok baju lain dalam tu. Tapi dia tengoklah baju bakul yang aku letak tu, jauh aku letak ujung. Tapi dia pun tak tahulah mesin tu baju aku. Sebab dia ambil baju tu, dia terus dry. Dia dry, lepas tu dia terus keluar. Dia tinggal dengan lagi sekali baju dia. Dan paling best aku rasa, lepas aku dah siap, aku drykan baju aku. Baju aku dah siap. Dia punya for sure dah siap lah. Dah siap. Dia pun tak ambil lagi baju dia. Memang perangai lah tu. Memang perangai lah. So, janganlah buat macam tu. Tolonglah, kesian lah dekat orang lain. Sebab okey, kena macam Nas, dia pun cakap sebelum ni dia tak keluarkan, tapi yang kali ni dia keluarkan. Tapi kena kalau macam aku memang tak keluarkan tau. No, tak boleh. Sebab mungkinlah masa tu aku pun tak ada hal. Dan sebenarnya tak adalah lama sangat, lepas tu dia muncul lah. Tapi, ada 5 minit juga. Lama. So, kita tengok mesin tu dah berhenti. Kita kena tunggu 5 minit. Aku cakap, sakit hati. Ni memang angin tu. Dia datang. Benda dah dekat dengan kau, tapi kau tak boleh dapat lagi benda tu. So, respect time orang punya time lah kat situ. Dan aku nak cerita, lepas Dobi tu, aku dah janji dengan few members aku untuk lepak lah. Sebab dah lama tak berjumpa. So, kita orang melepak di kedai mamak. So, di Subang Jaya. So, aku start lepak, aku start around, masa tu game Liverpool baru nak start. 11.30. 11.30. Tapi yang bila mengecewakan aku, bila aku duduk je kat kedai tu, dia tengah pasang Barcelona lawan Real Madrid. Okey lah, aku pun tak boleh nak tak tengok lah. Ni cerita dia. So, bila aku tengok, alamak, Barcelona Real Madrid. Dan aku tengok masa tu dah 3-2 Dia dah start second half ke macam tu? Dah start second half. Oh yelah, dia start second half. Dia cepat satu half. Dia dah main dalam 20 minit. Second half tu, dia tukar game Liverpool. So aku tak dapat tengok game Real Madrid sampai habis. Dan aku tak dapat tengok game Liverpool daripada start. Aku pun tak faham kenapa kedai tu buat macam tu. So aku lepak, that's me, aku sampai dalam pukul 11.30 macam tu. 11.30 kan timing. Aku tak tahulah, just nak tanya korang ataupun kau pun, dulu boleh tau kalau kita melepak kan. Aku biasa lepak, kalau start 11.30 tu, that's mean aku boleh pergi sampai pukul 5 pagi. 5 pagi, 6 pagi. Normal. Itu normal. Few years ago, 5 tahun ke belakang ni boleh cakap 4 pagi, 5 pagi boleh. Tapi on that day kan, bila aku lepak, dan bukan aku seorang, member-member aku pun ada seorang dua ni, pukul 2 lebih 3 kan, dia macam dah tak boleh nak pergi lah. Dia dah sangat menguap dah. Tak payah kira lah. Menguap tak payah kira. So, itulah aku cakap, adakah faktor usia? Faktor usia yang menyebabkan... memang faktor usia lah yang main peranan utama. Main peranan utama dia faktor usia. Sebab bila dia dah tua sikit, kan, dia perlukan tidur yang lebih. So mengantuk dia awal sikit. Kalau dulu masa kita awal-awal 20s, 30s ke kan, dia kau tak rasa ngantuk tau. Sebab kau punya tidur tu, kalau kau dapat tidur sekejap pun tak apa. Betul. Sekarang ni kau kena solid lah. Solid maksud aku tak ada 8 jam. Tapi kau kena dapat solid 4 hours mesti kena ada. Kan? 4 hours. Tapi boleh apa kalau katalah aku balik pukul 4 pagi, 5 pagi, aku sampai rumah pukul 6 after subuh. Aku boleh tidur. Okey. Tapi dia punya
panjangnya kau dah berjaga pula. Okey. Panjang kau dah jaga tu. Dia ada limit dia. Dan adakah mungkin disebabkan yang aku cerita cuaca panas yang kita bincang tadi, cuaca panas pada siang hari tu Mungkin lah aku mengganggu sikit sistem imun badan. Mungkin aku tak sure tapi ya maybe ada. Tapi itulah nak tanya, maybe yang menonton ni kan ada yang umur-umur ataupun yang dulu boleh lepak. Lepak sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Tapi aku rasa sebab rutin juga. Rutin maksudnya macam Maksudnya mana? kalau dulu kita lepak, memang hari-hari kita lepak. Hari-hari lepak. Okay. Walaupun kita kerja, walaupun dulu kita belajar, tapi kita tetap lepak. Lepak sampai pukul 3, pukul 4. So sekali-sekala terlajak sampai pukul 5, pukul 6 tu dia tak jadi masalah sebab hari-hari rutin. Sekarang ni rutin kita tak lepak macam tu. Rutin kita memang pukul, macam aku lah, maksimum pukul 2 tu aku dah gone lah, tidur lah. Dah tidur. Maksimum lah, maksimum. Tapi paling-paling awal pun aku rasa pukul 1. Pukul 2 tu dah cari katil lah. Pukul 2 aku takkan lah tidur lebih daripada pukul 2 sekarang. So rutin dia dah macam tu. So bila kita keluar mungkin lah. Tapi itulah bila dulu in fact aku lepak kan, kalau ikut lah aku lepak hari tu dekat, kalau orang tahu Subang SS15. Dia tahulah SS15 ni pot baiknya lah. Dulu kalau kata nak usah nak tengok mana, nak lepak mana, lepak Subang lah, view cantik sikit. Aku lepak Subang kan, 15 apa semua, yalah crowd still lebih kurang sama je. Tapi bila kau dah macam tak larat lah, aku senang pukul 2, 3 tu dah start menguap. Dan in fact, pukul berapa, 4.30 aku rasa kot. 4.30 tu memang push diri, 4.30 baru balik. Tapi dah barai lah, ceritanya dah barai. Cerita dia sebab umur. Aku pernah jadi, kan aku cakap long weekend baru ni kan, aku pergi kenduri kahwin satu kat Belot, Lurah Belot. Okay, kau just imagine aku duduk kat Kelang, aku pergi Lurah Belot, drive lah, aku drive. Dan lepak-lepak, makan kenduri kan, lepas tu aku lepak sekejap dengan bos sekejap masa tu. Lepas tu aku balik, tapi aku balik ke Banting terus. Oh, balik Banting. Kau balik Banting lagi minggu ni? Aku balik terus ke Banting. So aku perjalanan ambil masa sebab jam lah. Jam. Masa pergi tu aku jam. Cuti panjang. Aku rasa perjalanan tu ambil masa dalam 5 jam kot. Total lah. Oh, pergi balik lah. Pergi balik. Total aku drive tu 5 jam. Aku rasa penat gila. Penat 5 jam dengan... Aku terasa penat gila. Dulu aku pernah tak tidur malam. Lepas biasa tu tak tidur malam kan dulu. Yalah, masa tu aku tak tidur malam. Lepas tu pukul 5 aku gerak pergi Kota Baru. Pergi kenduri kahwin. Tengah hari aku sampai. Lepas tu aku pergi kenduri kahwin kat Kota Baru. Lepas tu aku balik Kelang balik kan. Dan still okay. Maintain lah. Still okay masa tu. Masa dulu lah. So penat biasa je lah. Lenguh-lenguh je lah. Tapi yang ni sekarang lunyai lah. Lunyai. Aku rasa macam lunyai. Lagi satu, aku pernah drive Kota Baru Kelang. Masa tu jam. Sampai Kelang kan. Sampai Kelang, aku ada satu jambatan tu, aku ke flyover, aku kena turun. Aku tengok flyover tu dia dah bergoyang lah. Aku punya imaginasi. Ini mana yang baru-baru ni? Tak. Ni lama je lah. Apa dalam setahun lepas tu. Kau dah tua lah masa tu. Bukan masa muda lah. Aku dah tua. Sebab kalau masa muda jalan bergoyang, kita bincang lah. Aku rasa macam delusion. Halusinasi lah. Tak, aku cakap, aku tengok, aku kat flyover, aku tengok tingkap, bawah tu ada tanah je, bukannya air ke apa. Aku takut. Aku cakap, kereta aku ni akan macam nak terbalik. Tapi masa tu dah dekat dengan rumah. Sebab aku fikir sebab aku terlalu penat. Ni mana? Yang daripada Laksa nak masuk ke Kesas tu? Tak, daripada AKVE nak masuk ke Elite. Ikut mana? Subang lah? Daripada masuk ke Elite. Right, okay. Bawah tu aku tengok, aku cakap, dah dekat dengan rumah aku. So aku cakap, asal aku rasa lain macam ni. So sebab faktor usia lah. Pada yang kat luar sana tu, masa muda ni kan, korang enjoy lah puas-puas lepak. Bukan enjoy, maksudnya kalau nak lepak lah puas-puas. Sebab satu masanya akan sampai. Itu satu, masa muda puas, enjoy ke apa ke. Tapi lepas tu kalau yang dah tua pula, sedar diri dah tua. Betul. Sekali-sekala lah, sekali-sekala. Sedar diri dah tua, kalau nak drive, janganlah kau buat macam aku dulu. Bahaya, itu bahaya. Pergi Kota Baru balik hari. Aku buat dah lah malam tu tak tidur. Betul. Kan? Tapi okey, masa tu steady.
Aku boleh drive all the way, tak ada ganti driver pun. Ya, sebab bahaya juga bila drive ni kita micro sleep pun kadang-kadang boleh jadi. Aku micro sleep ni aku pernah aku rasa terjadi kat aku. Tapi alhamdulillah tak jadi apa-apa lah. Aku tersedar yang aku dah terlelap dan aku terjaga balik. So maybe dalam 1, 2 or 3 second je lah. Aku pernah dekat Guthrie sekali. Aku balik main golf masa tu. Itu yang bahaya yang jadi punca. Balik main golf, aku jalan, drive seorang lah. Drive seorang. Lepas tu aku dah masuk lane sebelah, tapi nasib baik kereta aku tu kalau dia langgar je garisan putih tu dia alert. Yes. Aku punya steering bergegar. Kan? Tukar lane. Tukar lane tanpa signal kan. So, itu yang aku tersedar. Aku tersedar dan terus aku segar sampai rumah. Dan baru aku faham apa function gegar steering. Tapi betul, bila kau dah contoh micro sleep tu, kau terjaga sekali, lepas tu kau memang akan segar. Ya, betul. Walaupun aku yang kereta tak ada yang function tukar lane tu, bila kau dah terjaga, kau memang akan segar, kau akan terus alert apa semua. Tapi nak cakap lah, kat kedai makan ni, bila aku terfikir, sebab masa tu kita orang ada borak juga lah, asal tak larat dulu kita mampu lepak, kadang-kadang pukul 2 pagi baru nak start lepak. Ya, betul. Daripada tempat lain. Pukul 2 pagi baru Roger member kan? Pukul 2, mana dah tidur belum? Jom lah mama. Okay, pukul 1, 2 pagi baru nak start. Bila kita orang borak juga hari tu, salah satu yang menjadi, bukan antara kita orang borak ni, dulu kan macam, dulu kita lepak ni, kita boleh sambil melepak, kita isap rokok. Yelah, kita tahu, ya, rokok tak baik untuk kesihatan, itu kita memang tahu. Tapi kadang-kadang rokok ni yang boleh bagi kita segar. Bagi kita segar. Tapi sebab kita tahu sekarang ni kerajaan dari dulu, aku tak ingat daripada tahun bila, aku tak ingat. Dia dah buat yang 5-6 tahun dah. 5-6 tahun juga lah. So tak boleh tak boleh isap rokok kat kedai makan. Tak boleh merokok di kedai makan. So bila tak boleh merokok di kedai makan, kita orang ni yang merokok ni, kita respect decision tu. So bila kita nak merokok ni, kita bangun lah. Kita pergi ke seberang dekat tempat parking tu isap rokok. Tapi kita akan jadi malas lah. Nak bangun banyak kali kan. So dah isap sebatang tu maybe dulu, sejam satu batang. Sekarang ni maybe dalam 2 jam satu batang. Kau nak bangun pun jadi malas. Ya, betul. So yang menjadi salah seorang member aku mengutarakan pendapat dia dan just aku cakap ada betulnya, ada relevannya lah dia berkata begitu. Apa dia cakap? Dia kata sepatutnya kerajaan kena buat undang-undang lepas pukul 12 malam dah dibenarkan merokok di kedai makan. Di kedai makan. Sebab dia kata kalau betul lah kau nak jaga kesihatan, sebab kita tahu merokok ni untuk orang yang hisap pun memang teruk dan untuk second smoker orang sekeliling tu pun akan terkesan. So orang-orang ni nak jaga kesihatan dia. Macam perokok ni lantak dia lah. Dia memang tak jaga kesihatan. Tapi dia cakap kalau kau betul nak jaga kesihatan kau, pukul 12 malam, pukul 1 pagi, kenapa kau masih ada kat kedai makan? Sebab kita tahu lepas pukul 12 ni betternya kita dekat rumah, berehat. Ya, betul. Sebab jangan makan lagi. Sebab udara. Lepas tu kau makan tengah malam. Yes. Betul. So maksudnya orang yang keluar tengah malam ni, dia tak risau sangat pasal kesihatan dia. Padahal dia pun terdedah dengan bahaya kesihatan apa semua. So itulah yang dia utarakan pada aku. Bila aku cakap dia ada akal lah. Kalau nak isap rokok tu kan, mesti ada akal. Tapi betul lah, make sense. Make sense. Sebab kau sendiri tahu, kau lepas pukul 12 kau lepak di luar, kau keluar dari rumah lah, kau keluar dari rumah dan lepak pula kedai makan dan kau makan, benda tu adalah satu yang tidak sihat sebenarnya. Yes. Dengan udara dia, cuaca masa tu kan, dengan kalau orang dulu-dulu cakap kau jangan berembun. Betul. Apa benda semua kan. Benda tu ya betul. Tapi ada fakta yang betul lah juga kat situ. Betul, tapi maybe sekarang ni makan malam ni, makan tengah malam dah jadi culture lah kat Malaysia. Itu masalah dia. Culture. So okey lah, aku tak ada nak menyokong lah merokok disebabkan aku perokok. Tapi
Yelah, kalau nak katakan makan malam ni jadi culture apa semua, so Benda tu tak sihat lah. benda tu Sepatutnya tak sihat. macam ni, government dia cakap tak boleh isap rokok kat kedai. Okey, tu betul. Okay. Tak boleh makan tengah malam. Government kena cakap. Tak boleh, nanti kedai tak buka. Tak buka. Sebab yang ada makan tengah malam ni Malaysia je. Malaysia, Oh ya, dekat luar tak ada lah. Indonesia, Asia Tenggara lah. Singapura, certain kedai. Asia Asia Tenggara Tenggara. lah. Asia Tenggara lah. Boleh lah. Thailand pun yes ada. Thailand ada malam-malam burger tau. Burger dekat Bangladesh. Yang ada makan tengah malam ni Asia Tenggara. Tapi especially Malaysia je. Malaysia paling senang nak cari makan tengah malam. Sebab banyak kedai mamak. Kedai mamak, kedai Melayu pun ada, kedai tom yum pun ada, siamnya kan. Ya. Tapi kedai tom yum fast food 24 jam. Ya, fast food. Kan. Apa rasa maybe kalau fast food kan, tapi fast food tak ada smoking zone kan. Tapi fast food tak baik untuk kesihatan je. Betul, itu tak kisah pukul berapa pun kau makan, memang tak baik untuk kesihatan. So itulah yang aku bila dia cakap masa tu, dan bila dekat meja tu pun semua perokok, semua menyokong fakta dia. Dia macam dekat parlimen tak ada pembangkang. Semua kerajaan. So, kita umum cakap betul. Kalau ada seorang yang tak isap rokok, ada seorang kat situ, dia akan jadi pembangkang. Jadi pembangkang. Masa tu tak ada. Dan itulah aku tengok dia bawa anak-anak. Maybe dia nak lepak, tapi kalau kata in term dia nak tak bagi orang isap rokok sebab tak nak efek kesihatan, kau siap lepak malam pun tak bagi untuk kesihatan. Tapi terpulanglah pada masing-masing. Kami sebagai perokok, aku tak tahu orang lain. Kita respect. Aku tengok kadang-kadang terlepas. Jujur cakap kan, nanti takut lawan kat sini. Aku pernah nampak hari ni isap rokok dia makan. Ya, kadang-kadang aku terlepas. Tapi normally kita akan tengok kalau ada budak-budak kan. Budak-budak memang kita akan elak lah. Ataupun orang tua, ataupun perempuan. So kita akan elak, kita bangun, dan itu agak menyusahkan hidup kami lah untuk bangun, berjalan, pergi merokok jauh sikit. Tapi kita ikut undang-undang. Tak ada masalah. Undang-undang memang kena ikut lah. Tapi ada satu lagi isu masa kita orang lepak. Banyak isu kau masa lepak ni. Lah, sebab kita orang satu malam macam-macam jadi. Kita orang lama tak lepak. Kita yelah dengan masalah dah tak larat lah malam nak keluar, tapi bila dipush. Okey, kali ni kita lepak lah. Kita keluar juga lepak, kita berjumpa sebab dah lama. Aku rasa ini pun biasa jadi kot, sebab bila kita ni dah berusia sikit, kita tengok yang budak-budak muda-muda ni kan, kita mesti cakap kau budak-budak lagi kan. Tapi bila aku fikir balik, alah masa kita muda pun tak siap. Orang pun cakap benda yang sama kat kita kan. Budak ni abang-abang brother macam tu kan. Gaya pula budak-budak ni. Satu culture yang aku tak tahulah, yang aku agak annoying sikit kan. Kau tahu lah dekat, aku lepak dekat Darussalam 15. Kau tahu kan ada meja susun luar dan ada kereta lalu daripada Jos Barber tu kan. Dia ada satu grup kereta baru sampai. Dia satu grup. Okey lah, aku pun tengok kereta sport baru sampai. Tapi kenapa ya, aku just nak tanyalah orang-orang pemilik kereta sport ni, kenapa bila korang lalu kan, korang mesti nak rem, tekan. Benda tu sangat. Lebih baik aku bau asap rokok daripada bau asap kereta tau. Asap petrol lah. Asap petrol lah. Korang kenapa jadi macam tu? Aku tak faham. Adakah dia cuba impress aku? Aku tak impress masa tu tau. Ada someone lah yang dia nak impress, tapi bukan golongan yang macam kau lah. Okey. Tapi ya, sebab tak perlu kot. Aku rasa sebab itu jalan kau tahu 15 jalan banyak betul. Kereta. Ya, aku tak rasa tu tempat yang sesuai tu rem. Aku tak tahu dia rem macam mana. Yang memang semua kereta. Dia masa satu kereta saja. Semua. Dia mula-mula yang first sampai batch tu aku rasa dia dalam 5-6 kereta. So, bila depan rem semua rem. Dia annoying tau bagi orang-orang tua macam aku ni. Bunyi tu sangat annoying bagi aku. Dia benda tu yelah, kita pun pernah muda kan. Simbol lah yang kita kat sini, kita ada kat sini. So kita nak show something. Nak show something. Umur dia lah. Ya, bila aku tengok dia orang parking dan dia orang pun lepak dekat kedai tu juga. Aku tengok yelah muda-muda, budak-budak apa semua, dan kita orang cakap lah budak-budak dulu kita orang tak buat macam tu sebab tak ada siapa antara kita orang yang ada kereta yang boleh tekan bunyi macam tu.
Semua tekan bunyi biasa je. Ada hilak satu, takkan hilak ni nak tekan-tekan kan. So itulah aku nak tanya, kenapa korang perlu merem kereta bila dekat tempat-tempat sempit ni? Sebab Dia bagi aku kalau tempat kita rem kereta ni dulu ada juga kalau macam lepak dataran. ya, Memang dah tahu kalau kita pergi situ, kalau kau marah orang rem kereta kau bodoh lah. Sebab kenapa kau pergi situ? dataran logik lah. Aku Ataupun faham. dulu zaman-zaman main radio kan. Kan ada satu box besar, bonet besar penuh dengan box ni je. Tak boleh letak beg pun tak boleh kan. So dengar kalau kau pergi dataran tu kalau kau nak marah orang pasang lagu kuat-kuat, kau yang salah lah. So aku rasa kalau tempat-tempat macam tu kalau dulu kan mungkin okey aku, tapi kalau dekat kedai makan tak sure lah, aku tak sure. Aku tak marah lah aku, sebab aku pun takut kena kecam lagi dengan orang-orang ni nanti. Aku tak marah pun korang nak rem kereta, tapi cuma aku nak tahu apakah signifikannya. Dia sebab ni macam ni je. Bagi diorang dah buat exhaust. Okay. Dah spend buat exhaust, so diorang kena show something. Yelah, gila dah keluar berbelas ribu kan. Exhaust mahal lah. Mahal lah sure. Kan? So, kalau tak payung kan, tak payung bunyi. Kalau Satria pun 5-6 ribu tahun bila tu dulu. MAR 1460. Kan. Itu pun biasa-biasa je, tak kuat mana. Kan? So, itu je lah aku just nak share. So weekend kau macam tu lah berakhir. Weekend aku sangat, itulah weekend aku saja. Okey, lepak dengan member ni ada. Ikut asalnya memang aku malas nak keluar masa tu. Lately ni memang aku malas sangat nak lepak-lepak malam. Kalau aku dah balik, nak keluar balik tu agak berat. Kalau aku memang daripada luar, tiba-tiba orang cakap, jom lepak ada kat sini. Itu aku boleh fikir. Tapi bila dah balik ni, tapi hari tu mengenangkan aku alang-alang okey lah nak pergi Dobi. Bolehlah terus shoot keluar alang-alang sejalan, dan lama juga tak catch up dengan member-member kan, berborak. Itulah yang terjadi pada cuti aku, terpaksa menunggu Dobi. Isap rokok dekat kedai makan, terpaksa bangun banyak kali. Dengan orang rem kereta pula. Dengan orang rem kereta, lepas tu tak boleh nak lepak lama, lepas tu usia. Tapi betul aku sampai rumah gone terus shut down terus dan hari aku lepak Ahad, Isnin tu memang the whole day aku flat. Lain macam. Dia mungkin sebab cuaca juga sebab panas apa semua. Jadi Isnin pun semalam pun panas juga. Jadi nak buat semua benda jadi macam rimas Berkicap memang berkicap. Sebab tu semalam aku tak edit video, hari ni baru aku start edit video. Itu pun sebab tahu nak kena release, so terpaksa tak nak kena buat juga. Right, so itu saja kita just nak share aku punya experience lah. Dah lama tak berweekend. Korang punya weekend macam mana? Korang punya cuti 3 hari. 3 hari aku tengok ramai juga yang berholiday aku tengok. My holiday. Kalau tak jam jalan itu hari aku pergi belok tu lagi. Betul juga kan. Yelah cuti panjang sampai hari Senin, so ramai orang ambil peluang lah. Ada ramai orang ambil peluang balik kampung kan, tengok parent kan. Ada yang pergi bercuti. Tengoklah macam-macam lah sekarang ni. Sekolah tak cuti kan. Sekolah hujung bulan ni baru cuti. Dia sekalikan dengan Raya Haji lah. Sampai Raya Haji terus. Sampai Raya Haji. So kalau korang nak share experience korang ataupun ada something yang berlaku semasa korang bercuti, sahabat-sahabat ke yang bercuti, aku tengok ada yang ke Kuantan, ada member kita ke Kuantan bercuti, ada member ke Kuantan, ada kawan kita ke Phuket. Sampai ke Phuket? Ada kawan kita, aku tengok story dia ke Phuket. So it's good untuk korang spend korang punya cuti, spend masa korang. Betul. Korang share lah kalau ada benda korang nak share yang terjadi. Korang share lah. Kita orang pun dah lama tak dapat komen-komen yang panjang ni. Komen pendek-pendek Sebab kalau ada maybe korang punya aktiviti tu menarik, maybe kalau lepas ni ada cuti yang long weekend sikit, aku rasa ada kot. Ada. Sebab aku rasa this year banyak long weekend. Masa cuti sekolah tu ada long weekend sebab ada hari 1 Isnin tu birthday Agong. So maybe orang akan gunakan cuti-cuti long weekend ni, so-called long weekend ni untuk bercuti. So kalau korang boleh share korang pergi mana, apa yang menarik. So
So korang boleh share, maybe aku ataupun Kurt nanti cuti kita orang boleh pergi juga. Yes, betul. So drop korang punya komen dekat ruangan komen. Ruangan komen. Tapi yang paling penting apa? Paling penting jangan lupa subscribe kita orang punya channel. Dia Budak Kelang. Kita orang punya social media semua Budak Kelang, BUDAKCLUNK. Alright, sebab subscribe itu percuma. So kita jumpa lagi di episod. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami Budak Kelang. Hey, kami Budak Kelang. Hey, kami Budak Kelang.